Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ayat-ayat sains dalam Al-Quran, siri yang ke-14. Kita bicara kali ini tentang waktu-waktu solat, waktu sembahyang. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang terhadap orang-orang yang beriman diwajibkan pada waktu-waktu yang tertentu. Dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah detailkan lagi. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sembahyang mulai tergelincir matahari hingga gelap malam. Dan dirikanlah sembahyang pada waktu subuh. Saudara sekalian, ulama-ulama kita dan ahli sains astronomi menjelaskan dengan lebih jelas lagi waktu-waktu sembahyang ini, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu salat. Jadi untuk penjelasan yang lebih untuk kita memahaminya, kita tengok video saya ini. Waktu yang pertama ialah waktu zuhur. Waktu zuhur ketika gelincir matahari ke sebelah barat, iaitu garisan, kalau kita unjurkan garisan di atas kepala kita, dia menyentuh matahari. Itu maknanya gelincir matahari. Kemudian waktu asar, iaitu ketika bayang-bayang objek di bumi ini sama panjang dengan objek tu. Tu masuklah waktu asar. Kemudian waktu maghrib, ketika matahari terbenam di ufuk barat. Kemudian waktu isya. Waktu isya ni ketika hilang syafaq merah. Langit yang berwarna merah di sebelah barat tu habis dah. Tu masuklah waktu isya. Kemudian waktu subuh, ketika keluar fajar shadiq, maknanya kita tengok di sebelah timur di waktu pagi ada cahaya yang cerah, itu dipanggil fajar. Kemudian matahari akan naik selepas waktu subuh tu, iaitu melepasi garisan ufuk. Itu maknanya naik matahari. Itulah waktu-waktu yang disebut dalam Quran yang saya bacakan tadi. Baik, kita tengok sikit macam mana ulama-ulama falak telah mengira. Daripada gelincir, daripada tegak matahari atas kepala tadi dipanggil zawal. Kemudian sampai ke gelincir matahari, dia mengambil masa 1 minit 4 saat. Maka masuklah waktu zuhur. Kemudian kita kira pula waktu maghrib. Waktu asar kita tangguh dulu kerana dia rumit. Jadi kita kira maghrib dulu. Jadi maghrib itu apabila matahari terbenam dan dia membentuk sudut.
antara kita dengan pusat matahari itu, sudut tu ialah 90.833 darjah. Itu maka kita boleh kira lah waktu maghrib pada masa itu. Kemudian kita kira pula waktu naik matahari. Kerana waktu naik matahari ni cara kira dia sama dengan waktu maghrib. Sudut yang dibentuk juga 90.833. Formula dia kos masa, iaitu masa daripada zawal kepada waktu yang kita nak kira tu, sama juga kos sudut iaitu 90.833 tolak sin declination dan juga sin latitude. Declination ni ialah orbit matahari dan latitude bumi tempat kita nak buat kiraan tu. Kalau di Kuala Lumpur lah. Kalau di Alok Start lah. Bahagi dengan cos declination matahari, iaitu orbit matahari, kali dengan cos latitude bumi tempat kita buat kiraan. Itu dapatlah kita kira waktu maghrib dan waktu naik matahari. Kemudian kita kira pula waktu Aisyah. Waktu Aisyah ni waktu hilang syafaq merah. Dia membentuk sudut 108 darjah. Formula tadi juga, cuma ganti saja tentang sudut tu. Itu berkenaan dengan waktu Aisyah. Kita kira pula waktu subuh. Waktu subuh tu, ketika muncul fajar tu, sudut yang dibentuk juga 108 darjah. Dia sama dengan waktu Aisyah. Jadi kita boleh buat kiraan serentak. Waktu asar. Tadi kita tinggal waktu asar kan. Jadi waktu asar ni, dia berubah-ubah sudut tiap-tiap hari. Maknanya kita kena kira sudut dulu. Lepas kira sudut, barulah kita kira menggunakan formula tadi untuk mengira waktu asar. Kemudian waktu duha. Macam mana nak kira waktu duha? Kita kira 27 minit daripada waktu naik matahari. Begitu juga solat sunat hari raya, iaitu lebih kurang pukul 8:30 lah di tempat kita. Itu waktu duha. Kemudian sembahyang sunat zawal 1 minit sebelum zuhur. Maknanya matahari berada tegak di atas kepala kita. Kemudian solat witir, solat sunat witir lepas waktu Aisyah. Kemudian solat tahajud lepas tengah malam. Macam mana nak kira tengah malam? Kita tengok waktu zuhur. Kita terbalikkan waktu tengah malam. Kemudian imsak, iaitu 10 minit sebelum subuh. Ini untuk orang yang berpuasa. Sekian, mudah-mudahan memberi manfaat penerangan ini kepada kita semua. Wallahu a'lam. Tolong subscribe ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe.